Nak simpan emas, jangan buat 3 kesilapan ni. Untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tolong jangan ulang kesilapan yang sama. Pertama, simpan barang kemas. Barang kemas ni tuan-puan adalah item perhiasan. Jadi kalau kita nak pakai, nak cantik boleh. Tapi kalau nak jadikan emas untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik kita dapatkan gold bar dan juga dinar macam dekat depan ni. Sebab apa tuan-puan? Gold bar dan dinar ni, kos pembuatan dia lebih rendah dan nilai spread dia lebih nipis. Kedua, jangan simpan emas untuk jangka masa pendek. Kalau tuan-puan nak simpan dalam tempoh kurang 2 tahun, nak simpan selama 5 bulan, sebulan, seminggu, lebih baik tuan-puan simpan dalam bentuk duit dekat ASB ataupun tabung haji. Emas ni tuan-puan, dia ada nilai spread. Jadi, kalau kenaikan harga emas tak cover nilai spread, kat situ kita akan rugi dalam simpanan emas. Dan ketiga, paling parah, jangan buat hutang untuk simpan emas. Konsep dalam simpanan emas ni tuan-puan, kita kena gunakan duit lebihan yang kita nak simpan untuk jangka masa panjang. Kalau kita buat hutang, buat personal loan, interest ni boleh capai 10 ke 20%. Kenaikan harga emas secara purata hanyalah 8 ke 10% setahun. Bila interest ni tinggi, kenaikan harga emas rendah, dekat situ kita akan rugi dalam simpanan emas yang kita bina. Sebab itulah tuan-puan, kalau nak simpan emas, pastikan kita ada ilmu asas tentang simpanan emas. Untuk tuan-puan yang nak saya bantu dalam simpanan emas, boleh isi back video dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.